Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya nak berkongsi satu pesanan kepada pelajar-pelajar yang sedang membuat tesis ataupun final year project. Pesanan ini saya dah berikan beberapa kali dan acap kali saya berikan juga lagi lah setiap semester. Pertamanya adalah tentang apa tahu? Tentang you punya readiness, kesediaan you untuk menulis. Okay, regardless apa jua pekerjaan hakiki yang sedang anda lakukan sebagai seorang pegawai polis, pegawai tentera, guru, ataupun bekerja sendiri, ada their own business. Apabila anda dah kena buat penulisan ni, final year project, FYP ni ataupun tesis, you kena commit khususnya kepada pengurusan masa. You kena commit kepada nak make the deadline. Okay? Kalau kiranya anda kena hantar penulisan anda tu, or the documentation on certain time, you kena commit lah, you kena hantar lah, supaya tidak dikenakan denda ataupun pemotongan markah. Itu satu. Yang keduanya adalah you kena fikirkan, buat planning yang baik. Okay? Kalau penulisan perlukan 5 bulan, you kena habiskan dalam tempoh sebelum 5 bulan. Kalau you nak guna AI application, boleh, tak ada masalah. Sekarang kita dah tak boleh nak larang sangat. Okay? Tetapi gunalah secara berhemah, beretika. Janganlah ambil bulat-bulat, you prompt dalam AI tu, apa yang keluar tu itulah yang you ambil, you masukkan. You tak baca pun, you tak tengok pun rujukan tu betul ke tidak. Penyelia, tuan-tuan dan puan, penyelia anda ini tahu selok-beloknya ini kita guna AI ke tidak ke, tetapi kita akan perhatikan betul-betul mutu, the quality of work yang you tulis itu. Kiranya anda tulis tu memang ambil cut and paste bulat-bulat 100%, kita akan tegur, kita akan minta you buat semula, tulis semula. Tapi jangan marahlah kalau setiap kali anda hantar tu, kita sebagai penyelia ni minta you tulis balik, rephrase balik, tukar itu ini. Janganlah marah sebab anda tidak komit kepada diri anda sebagai seorang pelajar yang perlu membuat penulisan tersebut. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.